Jadi kita telah berjaya menyatukan hati-hati kita antara penyampai radio ATM dan juga para penaja. Serta yang paling penting ialah kita berjaya menyentuh hati dan perasaan untuk kita bersama merapatkan ukhuwah bersama dengan masyarakat tempat dan juga rakyat. Ini hari sudah balik rumah. 22 hari mah. Terima kasih semua. JR, bye. Ramadan hadir bawa cahaya, menyatukan hati segenap jiwa. Radio ATM setia bersama, menghulur kasih tanpa berbeza. Di setiap ruang kita bersua, membawa suara, membawa doa. Satu suara, satu jiwa, mengikat kita dalam kasihnya. 3-4 stesen, satu suara, meniti Ramadan penuh makna. Ramadan hadir bawa. Lagi, apa perasaan? Sedih tapi gembira sebab dapat laksanakan perkara baik di bulan mulia bersama dengan kawan-kawan saya penyampai-penyampai ATM seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Happy. If it's in English, we call bittersweet. Maksudnya kita macam happy tapi sedih sikit sebab dah 22 hari lepak. Sekarang kita balik office buat kerja. Saya berkongsi perasaan saya bersama dengan kita. Happy sedih. Sedih bila kita nak meninggalkan kawan-kawan kan. Kalau orang perempuan dia menangis selama dah. Busy lah. Busy. Memanglah kita hari terakhir ini ada rasa sedih, ada rasa gembira. Tapi itulah kenangan sama kawan-kawan selama lebih daripada 20 hari. Satu kenangan yang terindah lah. Harap kita jumpa lagi di program yang lain pula kan. 3-4 stesen, satu suara. Daripada Bapas. Jadi tolong belakang kepada kenapa kita memilih Sibu sebagai lokasi terakhir kita. Bagi edisi yang ke-14 ini, Jelajah Ramadan 2026 melibatkan 20 buah kenderaan dan lebih 42 orang kru termasuk juruhebah dan selebriti jemputan. Program ini akan menjelajah ke 30 lokasi terpilih di seluruh negara selama 20 hari. Gimik pelancaran Jelajah Ramadan edisi ke-14. Kali ini kita persilakan lokasi yang pertama untuk Jelajah Ramadan ATM 2027. Dipersilakan yang bersama Encik Aiwanto Pengamat Kelantan dari Kelantan untuk menerima bendera Jelajah Ramadan. Lokasi yang pertama pada Jelajah Ramadan 2027. Tahniah ucapkan kepada Kelantan dari Kelantan. Sekali lagi kita temukan. Okey, alhamdulillah kita dah berjaya sampai di penghujung di Sibu. Terima kasih kepada semua kru-kru Jelajah Ramadan 2026 edisi 14. Tahniah, anda semua hebat. Jelajah Ramadan edisi 14 menutup tirai di Sibu 2027. Kita jumpa di Kelantan. Sekitar jangan pecah. Boh. Jelajah Ramadan edisi 14. InsyaAllah.